tamatkan kempen dengan rekod bersih 100% aksi tanpa tewas. Seawal minit kelima, JDT mendapatkan gol hasil penyudah tenang Bersun da Silva dan 11 minit kemudian penyerang Harimau Malaya, Romel Morales pula menjaringkan gol mudah. Dominasi JDT sungguh mengujakan apabila mengakhiri saingan Liga Super musim ini tanpa sebarang kekalahan, meskipun sudah bergelar juara buat kali ke-11 berturut-turut. Harimau Selatan melengkapkan 24 perlawanan dengan kemenangan terakhir 2-0 berdepan Kuching City di Stadium Negeri. Pujian harus diberikan kepada pasukan Kuching City yang mempamerkan permainan menarik dan membuatkan gawang JDT beberapa kali hampir diborosi. Tahniah JDT atas kejayaan cemerlang dan syabas juga kepada Kuching City yang menduduki tangga keempat Liga Super kali ini. Keputusan ini menyaksikan JDT menamatkan aksi Liga Super dengan 70 mata sebagai juara, sementara Kuching City yang berada di tangga keempat akan bertemu Negeri Sembilan dalam perlawanan terakhir minggu depan.